Orang Malaysia dan nasi lemak berpisah tiada, yang penting sambal dia tu kena padu weh. Dah 2 minggu berpuasa ni, teringin pula berbuka dengan nasi lemak pula. Untuk masak sambal, kita giling dulu cili kering dan yang telah buang biji lah ya, dan rendam dalam air panas dan betul-betul kembang. Saya gunakan lebih kurang 10 biji cili kering gemuk dan juga 6 biji cili kering yang biasalah, yang pedas tu. Giling dia sampai dia jadi paste. 2 inci halia, 3 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah. Nak campur sedikit bawang kecil pun boleh. Tumbuk sampai dia lumat. Sebatang serai dititik, tumis semua bahan-bahan yang ditumbuk dan dengan serai sampai dia naik wangi. Masukkan 2 helai daun pandan yang disimpul, paste cili yang digiling tadi. Tumis sampai dia naik minyak, dah pecah minyak, masukkan 2 biji tomato. Kacau, masukkan air secukupnya dan biar dia renyah sampai dia jadi pekat, cantik, elok, molek dan pecah minyak. 1 sudu kecil paste asam jawa, garam secukup rasa, gula merah sedikit buat dia rasa manis-manis manja gitu. One last thing, saya tambah sedikit vegetarian oyster sauce untuk bagi dia rasa umami tu, sebab saya buat versi tanpa ikan bilis ya. Masak seketika dan boleh angkat dah. Nah, warna dia dan pekat sambal ni memang tak sabarlah nak berbuka ni. Sambal dah siap, masak nasi pula. Saya gunakan beras basmati Lal Kila. Beras basmati ni memang one of the top 10 best basmati rice in the world bukan main-main. Hasilnya cantik, korang boleh tengok nanti. Sebatang serai dititik, 1 inci halia, sebiji bawang merah kecil, secubit halba, sedikit garam. Untuk secawan beras, saya letak lebih kurang 2 cawan santan yang betul-betul cair, light-light je macam tu. Sediakan lauk sampingan pula, alung goreng tahu dan tempe, gaul dengan garam dengan kunyit je. Biasa-biasalah. Jangan lupakan kacang tanah dan timun pula. Nampak hasil nasi ni cantiknya. Tu yang best pakai beras basmati Lal Kila ni. Panjang-panjang tak putus, bila makan tu lembut je. Kalau korang nak, boleh je dapatkan dekat showcase saya. Mana tahu raya nanti korang boleh masak nasi minyak ke, atau apa-apa nasi kenduri lah yang memang sangat sesuai kan. Alung memang approve beras basmati ni. Sehijau Ramadan